Sekali seumur hidup kena makan ramen dekat Jepun. Kita mau pindah ulang. Okey. Di kafe tengah dah. Kita bandar lah apa nak jalan malam gitu. Oh ya, jalan kaki. Sedap tau. Wagyu. Daging wagyu dia besar. Minat kuah Min? Nak kuah? Amin, makan. Tak. Tapi ni kasih dah. Tahu-tahu ada kat Oman. Kita rindulah nak makan ramen Jepun. Baru 4 hari balik. Dah rindu. Kita tak ada selera. So kita makan oat je malam ni. Benci aku. Rasa nak duduk Jepun lama-lama lah. Sebab dia punya ramen dia punya ramen is ramen wagyu tau korang. Dia punya ramen wagyu. Aku malam-malam tak nak makan, memang makan oat je. Ataupun breakfast kan. Dia kan pengganti makan. Macam aku tak boleh makan oat yang tak ada rasa tau. Macam ni kan dia coklat kan. And dia tak pahit. Dia macam ada rasa. So aku boleh. Oat yang ni boleh. Oat lain cannot. Oat yang ni boleh. Cameron punya teh. Oat this one boleh. Dennis pun love oat. Aku dah lah semua benda share dengan dia. Ni kalau korang makan oat ni. Ni 2026. Siapa yang nak kecil tu? Korang ambil lah sehari sekali. Breakfast ke kan? Gantikan korang punya nasi lemak tu. Pukul 9 malam makan oat. Seketul-seketul lah oat dia. Nampak tak? Nampak tak? My love, sedap. Boleh campur dengan strawberry ke apa ke.